Hari-hari orang kata rim ada 4x100 saja, tak ada 4x114. Kereta Persona ke Wajah ke mana-mana tak boleh pasang. So okey, hari ni Wan Cina nak review 3 set rim daripada AOW. Sebab sebelum ni AOW keluar 4x114 untuk CE28 10 batang saja. Hari ni Wan Cina nak unboxing CE28 juga, tetapi kali ni 8 batang dan juga warna yang lebih banyak untuk kereta korang guys. Okey, kita buka kotak dulu untuk bagi korang tengok rupa rim dia macam mana guys. Okey guys, inilah rimnya 3 set yang baru sampai dekat kedai Wan Cina. PCD 4x114.3 daripada jenama AOW buatan Thailand Flow Forming. Okey, so inilah dia. Kita ada DGM, kita ada CE28 SL dan juga CE28 warna bronze. Tapi bronze ni korang boleh tengok, dia punya bronze ni dia special sikit. Kenapa special? Sebab dia bronze club racer. So sebelum ni club racer yang pattern dia ada line dekat sini kan, dia warna DGM tapi yang warna matte, tak silap saya. Tapi sekarang nampak dia ada warna bronze guys. Okey, memang cantik gila. Okey, spek untuk 3 rim ni adalah 16x7 offset 40, sama yang macam 4x100. Okey, kita boleh nampak memang betul-betul floor forming. Ada juga orang lagi mati-mati nak line tu, tak tahulah kenapa, tetapi inilah tunjuk korang. So kita bawa satu set dulu ini, pergi timbang berat dia berapa, sebab sama juga, warna saja tak sama, berat dia sama. Okey, jom. Okey guys, kita timbang dulu berat dia. Okey, kita tengok. 16 inci baru 6.10 kilo sahaja guys. Okey, ini rim floor forming memang ringan lah. Sebab sekarang trend dekat Malaysia ni memang semua orang cari rim ringan sajalah. Tapi sebenarnya kalau kita pasang rim, sebenarnya kalau pasang sport rim Casaloy pun dah ringan daripada rim original dekat kereta kita orang. So tak semestinya nak cari floor forming, tapi hari ni kita tunjuklah berat dia berapalah. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.